Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang ni kita akan main game Spiral Obby. Jom kita main. Jom. Aku rasa senang je Obby ni. Tak susah mana pun. Aduh. Tu tadi test je. Korang tengok. Aku noob lah. Lagi-lagi Uzaiman kan. Tak apa kau. Tengoklah aku main Uzaiman. Mungkin kau akan nangis lepas tengok ini. Uzaiman. Nangis tak nangis? Nangis lah. Takkan tak nangis. Kalau nangis alhamdulillah. Sebab bangga dengan diriku. Tengok. Malas nak pergi checkpoint, tak ada duit. Buat apa nak pergi checkpoint kalau tak ada duit? Straight to the point. Straight to the point. Apa susah sangat? Pergi je lah sini. Aduh sini. Aduh sini. Apa noob sangat? Apa noob sangat? Aku nak China ni. Apa noob sangat? Apa noob sangat? Senang gila ni. Apa noob sangat? Pelik rasa. Tiba-tiba aku noob lah. Apa noobnya? GoPro kot. Tengoklah main ni. Tengok. Oh tak boleh lalu sini Okey. Tak kisah. Sini pun tak boleh ke? Select tak kacau lah. Lah. Kenapa tak buat dari tadi ni? Apa susah sangat? Apa susah sangat? Aku cakap apa susah sangat? Please cakap. Please lah dengar. Apa susah sangat? Apa susah sangat? Easy je. Lagi-lagi kau dah biasa main, lagilah easy. Betul lagi ni. Senang. Easy betul. Lompat macam tu je. Lompat macam game Easy Obby. Lompat macam orang ni tak tahu apa. Lompat macam orang biasa. Macam orang normal. Tengok aku lompat macam orang normal. Salah tak? Kalau salah tanya Uzaiman. Salah tak Uzaiman? Kalau salah bagi tahu aku siap-siap. Uzaiman ni memang Uzaiman memang handsome tapi aku kena rate aku punya Obby dulu baru better kan. Ni apa tak lagi ni? Tengok ni. Easy gila. Easy sangat-sangat. Easy. Nama pun easy, mestilah senang. Kalau tak easy, macam mana nak jadi L? Aduh. Tak string lah macam ni. Apa ni? Kita berada. Apa noob sangat orang belakang ni? Sila bantu. Tengok aku bantu dia. Aku bantu dia dengan satu teguran. Tengok aku bantu dia lagi. Bukan aku tak sengaja. Cuma lain suasana. Kang nak main-main game ni kau main-main game ni. Lagi aku report macam King Steve tu dah tak ada. Ini aku potong senang je. Apa susah sangat? Salahnya apa susah sangat? Nak cakap beritahu aku apa susah sangat. Easy je ni. Sangat-sangat easy. Sumpah tak lawak. Easy gila. Apa ni? Main macam tak betul lah. Ni terlalu easy lah game ni. Ni tak ikut style aku lah. Game easy macam ni tak ikut bukan style aku lah. Saja je kita main bukan untuk style apa benda mengarut. Kita just enjoy. Nama pun Roblox. Dia kena enjoy. Kalau tidak enjoy pergi mampus lah.
Lompat. So easy. Kepada Uzaiha, hai. Patut korang main game ni untuk selamatkan diri korang daripada stres. Walaupun game ni terlalu stres bagi aku, tapi dia spesies yang baik. Kami tidak berlaku apa-apa langsung. Sebab itulah kami akan tidak bersalah. Itu saja daripada. Senang gila betul lah. Sebab itulah kita kena cakap banyak. Sebab cara banyak ni untung masalahnya. Sebab itulah kita kena bersabar dalam semua masyarakat. Apa goyang-goyang ni? Tak best. Tak lawak weh buat goyang-goyang. Tak lawak, sumpah tak lawak. Esok minus. Hai. Memang susah agak ni. Tengok bergoyang sendiri susah. Makin susah je. Makin lama makin susah, geng. Jangan salah main. Ni memang aku dah pilih. Selama-lamanya. Geram aku. Kenapa aku tak lompat tadi? Apa susah sangat game ni, Cuma eksplorasi. Tengok. Dah level 15 Aku nak cakap sikit, kita dah level 15. Gang. Penatnya. Antonov 25 miliar lah. Apa fungsi dia letak? Apa ni? Tak faham lah. Nak buat game tu bagi betul lah. Ni apa benda? Siapa je nak main? Aduh, tajul. Siapa je nak main susah-susah macam ni, sikit je. Yang pro je main. Yang noob tak main. Kacau lah. Kacak stol lah. Kang. Memang tak apa game ni, Kang. Baru tahu. Ni macam nak menang ni. Baru gua faham. Macam tu caranya. Itu caranya ya. Aku rasa level ni bagi aku senang kalau korang enjoy.
Tengoklah level 17 tau. Nampak sangat. Saya sibuk lah. Ini urusan aku. Senangnya. Woi. Woi. Senang nak nantus. Senang nak nantus. Senang nak nantus. Oh, kau nak? When I see you again, when I see you again, oh man. Tengoklah siapa main. AI. Asyik jatuhkan ni je. Gang. Ni lagi lah. Paling susah ni. Siapa je nak main susah. Baik buat Tower of Hell tu. When I see you again, when I see you again. Oh guys. Guys, tepuk tahu macam mana kita boleh teleport kat sana. Oh. Cepat sikit boleh tak? Cepat sikit. Aku cakap cepat lah. When I see you again, when I see you again. Ai, 19 pula. Tadi bukan main. Ni salah jalan. Cepat sikit, cepat. Nak pergi mana ni? Oh, sini. When I see you again, when I see you again. Aku rasa kita tengah berlumba dengan orang depan ni. Oh, memang cabar aku okey, tak ada masalah. Aku on time. Tak payah kacau lah. Tengok easy. Okey, ni zaman air batu pula. Zaman ais batu. Aku rasa itulah saja guys. Assalamualaikum dan sampai jumpa.